7 watak utama animasi yang mempunyai versi robot jahat. Nombor 1, Bobo Boy dengan versi robotnya Boboy Bot. Hero penguasa 7 elemental kita ini pernah ditiru rupanya dan kebolehannya oleh Adudu yang mencipta robot yang disertakan dengan sampel-sampel kuasa Bobo Boy. Sepanjang kemunculannya, 5 bentuk transformasi Boboy Bot pernah dilihat yang menyerupai beberapa kuasa-kuasa elemental Bobo Boy tahap pertama dan tahap kedua. Nombor 2, Sonic the Hedgehog dengan versi robotnya Metal Sonic. Landak biru dengan kuasa larian laju ini juga menjadi mangsa tiruan apabila Dr. Robotnik atau Eggman mencipta robot bernama Metal Sonic bertujuan untuk melawan hero tersebut. Selain kebolehan larian laju, Metal Sonic ada juga melalui berbagai transformasi dan upgrade sepanjang kemunculannya dalam banyak game. Nombor 3, Super Mario dengan pesaingnya Robo Mario. Watak Nintendo ini juga mempunyai versi robot tiruan yang dicipta oleh saintis gila Profesor E. Gadd. Robo Mario setakat ini tidak berapa popular dan hanya muncul dalam beberapa game lomba Mario Kart sahaja. Nombor 4, Naruto dengan versi robotnya Mecha Naruto. Watak anime Ninja Naruto pernah berhadapan dengan replika besinya ini yang dicipta oleh si penjahat Orochimaru. Mecha Naruto hanya muncul dalam episod-episod filler anime dan beberapa game Naruto. Robot ini kuat, berkebolehan dalam berlawan, boleh menembak serta mempunyai mod-mod transformasi yang unik. Nombor 5, SpongeBob SquarePants dengan replikanya robot SpongeBob. SpongeBob juga tak ketinggalan apabila saintis gila dalam siri animasinya Plankton mencipta robot SpongeBob dalam usaha liciknya untuk mencuri formula burger Krabby Patty. Dalam game Battle for Bikini Bottom, terdapat sebuah robot SpongeBob buatan Plankton yang lebih besar iaitu SpongeBob Steel Pants yang berfungsi sebagai bos terakhir dalam game tersebut. Nombor 6, Superman dengan musuhnya Cyborg Superman. Superhero utama DC ini mempunyai ramai villain atau pihak lawannya sendiri. Antaranya adalah Cyborg Superman yang memakai nama dan rupa hero tersebut. Akan tetapi, merupakan makhluk robotik yang pada asalnya adalah seorang manusia biasa bernama Hank Henshaw. Tragedi menyebabkan tubuh asalnya mati dan kesedaran mindanya dialihkan ke sebuah badan boneka cyborg. Nombor 7, Godzilla dengan versi robotnya Mecha Godzilla. Sang raksasa kaiju Jepun ini juga menjadi mangsa cetak rompak oleh saintis-saintis yang berniat menentangnya dengan penghasilan Mecha Godzilla yang sama besar dan dahsyat yang sering dinobatkan sebagai salah seorang pesaing terkuat untuk Godzilla. Raksasa besi ini juga boleh memuntahkan tembakan tenaga pemusnah daripada mulutnya bagi menyaingi atomic breath milik Godzilla. Itulah dia 7 watak utama animasi yang mempunyai versi robot jahat. Jangan lupa singgah channel kami untuk melihat video-video lain berkenaan Bobo Boy dan juga dunia animasi. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.